Sedar tak, 58% je rakyat Malaysia yang rasa simpanan persaraan mereka cukup. Anda mungkin termasuk 42% yang tak boleh survive persaraan. Sebab makin ramai golongan muda yang tersepit dengan kos sara hidup yang makin meningkat dan dalam masa yang sama terpaksa tanggung parents dan anak-anak sekali. Ramai lebih fokus nak survive dan tak sempat nak fikir pasal persaraan. Trend ni bahaya sebab generasi akan datang akan lebih tertekan untuk bina simpanan persaraan kalau cycle ni berulang. Sebab itulah KWSP perkenalkan iLegacy, inisiatif pindahan KWSP terbaru. Dengan iLegacy, anda boleh pindahkan sebahagian simpanan kepada pasangan atau anak tanpa perlu tunggu jadi harta pusaka. Duit tu akan terus masuk ke akaun persaraan pasangan atau anak. Jadi, ia akan terus kekal dalam sistem KWSP untuk dapat dividen tahunan. Tapi, tak semua orang layak tau. Sebab untuk buat pindahan ni, anda mestilah berumur 55 tahun ke atas dan simpanan dah lebih RM650,000 iaitu tahap simpanan mencukupi. Contoh, anda ada simpanan RM750,000 yang lebihan RM100,000 tu boleh transfer dekat pasangan atau anak. Cuma, kena pastikan mereka berumur bawah 60 tahun dan ahli KWSP berstatus warga negara Malaysia atau penduduk tetap. Jadi, apa kelebihan iLegacy? Simpanan persaraan pasangan dan anak lebih terjamin, anak boleh mula menyimpan lebih awal dan tekanan kewangan berkurang, terutamanya anak yang baru nak mula bekerja. So, perancangan persaraan dah jadi persediaan untuk generasi, bukan untuk individu je. Penting untuk anda tahu yang ini hanyalah inisiatif optional, tak wajib pun buat. Di Sandra dah explain, jangan lupa follow.